حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah budi yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Raja Adil Berdaulat, Rakyat Setia Berkat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan. Dalam konteks negara kita, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan Baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini memberi isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi, manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajarkan keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai
dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menyeru agar kita semua bersatu dan menjauhi perpecahan. Ingatlah bahawa runtuhnya sesuatu negara bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering bermula daripada perpecahan dalaman dan tidak menghormati identiti negara. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya institusi agama dan institusi raja merupakan asas penting dalam memelihara kedaulatan negara. Perpaduan rakyat serta kesucian agama Islam di bumi bertuah ini. Raja bukan sekadar lambang pemerintahan, bahkan menjadi payung kepada agama, keamanan dan keharmonian masyarakat. Oleh itu, peliharalah adab dan rasa hormat terhadap raja, pemimpin serta institusi negara dengan adab tutur kata dan tindakan yang berhemah. Jangan sesekali kita menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial dengan menabur caci maki dan fitnah yang akhirnya meruntuhkan perpaduan. Sebaliknya, pertahankanlah nilai kesopanan dan kesusilaan sebagai benteng kukuh yang menjaga maruah agama, bangsa dan tanah air tercinta. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat, bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang ataupun tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara. Maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan, tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Sidang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembeling tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi penyebab kepada kerosakan. Jangan kita mengharapkan kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini, kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan dirgahayu Tuhan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi itu tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika rakyat memayungi dengan keadilan, jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Pertama, hendaklah kita menyadari bahawa kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan pada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Kedua, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu dalam menghadapi pelbagai cabaran,
dan krisis yang melanda dunia pada hari ini. Ketiga, peliharalah akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Sesungguhnya kerosakan itu sering berpunca daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.